Ini kisah benar. John yang ditegur seorang pakcik tua di ruang menunggu hospital tepat jam 12.30 malam. Pakcik tu nampak sedih, tapi mulut dia masin. Dia tahu John bakal dapat anak perempuan. Padahal John sendiri belum tahu. Tapi esok paginya, John dapat tahu satu fakta yang buat lutut dia lembik. Siapa sebenarnya pakcik tu? Malam tu, isteri John dimasukkan ke ward bersalin. Sementara tunggu giliran, John duduk di kerusi menunggu berdekatan laluan ke bilik mayat. Suasana sunyi, sepi. Tiba-tiba, bulu roma John meremang dan tengkuk rasa panas. Bila dia toleh, ada seorang pakcik tua umur dalam 70-an sedang duduk menunduk di kerusi sebelah. Pakcik tu pakai kopiah lusuh, baju kemeja putih comot dan peluk beg plastik merah lama sambil pegang tasbih. John tegur pakcik tu dengan sopan. Pakcik tu jawab dengan suara lembut dan sedih. Pakcik tunggu anak pakcik. Dia kemalangan, kena langgar lori siang tadi. Pakcik cerita isteri dia dah meninggal sebab kanser dan dia cuma ada anak perempuan tu seorang je. Hidup dorang susah. Pakcik tu kerja kampung je lepas diberhentikan kerja. John rasa sebab sangat dengar cerita tu. Teringat arwah ayah sendiri. Bila nurse panggil John masuk bilik bersalin, John sempat hulur duit sedekah, tapi pakcik tolak dengan baik. Masa bersalam nak minta diri, John terkejut. Tangan pakcik tu sejuk beku, kaku macam pegang ais batu. Sebelum John pergi, pakcik tu pesan satu benda pelik. Tahniah nak, dapat anak perempuan. Jaga dia elok-elok macam permata. John senyum dan ucap terima kasih. Tapi bila John jalan sikit dan toleh belakang nak lambai, pakcik tu dah hilang. Kerusi tu kosong serta-merta. Dan tekaan pakcik tu tepat. Subuh tu, John selamat timang cahaya mata perempuan. Esok paginya, John sarapan kat warung dekat hospital dengan hati gembira. Dia cerita kat pakcik-pakcik meja sebelah pasal orang tua misteri yang dia jumpa malam tadi. Bila John sebut ciri-ciri pakcik tu, kopiah lusuh, beg plastik merah, pakcik-pakcik kat warung tu terus terdiam. Salah seorang buka cerita sebenar yang buat John terkedu. Rupa-rupanya, pakcik yang John jumpa tu, kisah hidup dia berlaku 30 tahun lepas. Memang betul pakcik tu wujud dulu. Anak dia kemalangan di langgar lori. Tapi ceritanya, masa pakcik tu bergegas nak ke hospital melawat anaknya, dia sendiri maut di langgar bas betul-betul depan hospital tu. Anak dia pula meninggal 2 hari kemudian. Masa John drive balik, dia lalu tempat kemalangan tu. Sekilas pandang, dia nampak kelibat pakcik tu sedang berdiri di seberang jalan, memeluk beg plastiknya sambil melambai.